tolong jagalah. Tolong jaga lidah, tolong jaga maruah, tolong jaga belaka. Akhir zaman perempuan-perempuan khususnya, dia tidak lagi ada perasaan malu. Perasaan malu tu tak ada dah. Tidak lagi menjadi pakaian dirinya. Lepas tu kita lihat hari ni habis orang tak malu belaka. Tak usah kata orang muda-muda, budak-budak, orang tua tidak lagi ada perasaan malu. Hari ni kita tengok orang laki-laki, orang perempuan tua dah berjoget lagi, tak ada rasa malu. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak lagi ada perasaan malu, kata Nabi, maka berbuatlah sesuka hati. Nabi joget hari raya baru ni kan, joget ramai-ramai, betul tak? Siapa nak ambil pitih raya kena joget dulu. Nak ambil pitih raya kena joget dulu. Ingat senang nak ambil pitih raya. Kalau zaman dulu, bagi-bagi gitu je lah. Ambil pitih raya ni. Beratur budak-budak. Kat long mana kat long? Kat long nusuk celah lasi. Kita bersadah. Ambil. Sekolah. Joget di sekolah. Sekolah di Kuala Lumpur. Ramai mana ibu bapa marah. Bukan ibu bapa setuju belaka. Jemput artis perempuan mari joget nyanyi lagu raya tak dalam sekolah. Dengan cikgu, dengan murid lelaki, dengan murid puan capu habis. Artis perempuan pakai baju ketat. Ni murid-murid lelaki-lelaki penuh yang duduk birai dengan kad telefon masing-masing. Allahu Rabbi. Dah apa cikgu jadi gitu? Kita pelik dah apa cikgu jadi gitu. Cikgu kan pendidik. Tukang ajar murid-murid kenal Allah, kenal Islam, kenal hukum hakam. Yang pelik lagi, kita pelik dah, sekolah ni tak ada ustaz ke? Sekolah ni tak ada ustaz ke? Tak ada ustazah ke? Mesti ada punya. Siapa dia ngajar pendidikan Islam? Siapa dia ajar? Bukan jaga sekolah aja. Dapat mana ustaz dia? Allahu Rabbi. Ni nak nyanyi sangat, budak-budak nyanyi, tak boleh tahan. Kira Islam tidak marah, kita berhibur. Nak joget sangat, orang lelaki joget atas-atas, semua lelaki-lelaki belaka, tak ada masalah. Tak usah capur lelaki puan. Kita ada hukum syarak kan. Nak nyanyi sangat, cikgu lelaki nyanyi.